terima emas hiasan 24K di alamat yang telah kita tetapkan. Tidak perlu keluar kos lebih untuk menerima emas hiasan 24K public gold. Kita hanya perlu tunggu sahaja di rumah emas hiasan 24K yang kita keluarkan daripada akaun Emas Gap akan sampai ke alamat rumah kita tanpa perlu kita mengeluarkan kos dan tanpa kita perlu mengorbankan masa kita. Apabila kita membuat pengeluaran emas daripada akaun Emas Gap kita dan kita tetapkan alamat untuk public gold post emas hiasan 24K ni ke alamat kita, kita hanya perlu tunggu sahaja emas kita tiba di alamat kita. Pos yang dikenakan ni adalah pos berinsurans yang mana akan diganti jika berlaku apa-apa terhadap emas kita. Jadi kita tidak perlu risau untuk ada ke cawangan-cawangan public gold ataupun ke menara public gold untuk menerima dan memiliki emas hiasan 24K. Kita buat pengeluaran, kita buat tabungan emas di akaun Emas Gap, kita buat pengeluaran emas hiasan 24K dan arah ke public gold untuk post emas hiasan kita ke alamat yang telah kita tetapkan. Kini memiliki emas hiasan lebih mudah dengan public gold. Untuk membuat tabungan di akaun Emas Gap, tuan-puan boleh like video ni dan follow saya. Rujuk di profil saya akan hubungi tuan-puan untuk bimbingan ilmu emas dan juga cara-cara tabungan emas. Assalamualaikum.